app percuma untuk tukarkan gambar screenshot jadi lebih menarik. Ada satu app ni boleh tukarkan gambar screenshot biasa seperti ni menjadi seperti ini, dan app ni adalah percuma. Okey, nama app ni ialah Snapper dan korang boleh download app ni di App Store. Buka app Snapper, lepas tu boleh pilih foto manually dan pilih saja screenshot yang korang mahukan. Dan di sini korang boleh pilih nak letak shadow, border radius, nak besarkan atau kecilkan gambar. Lepas tu korang juga boleh pilih sizing ratio untuk gambar ni, sama ada mahu 43, 32, 16:9, 11. Dan korang juga boleh pilih warna background gambar. Untuk hilangkan watermark, korang pergi ke bahagian setting dan pilih untuk remove watermark ni. Okey, itu sahaja. Dan jika sudah berpuas hati, klik pada butang save. Okey, itu sahaja tips yang aku nak kongsikan. Jadi, barulah gambar nampak lebih menarik dan lebih menyelah untuk dikongsikan di dalam media sosial tu nanti. Lupa aku nak bagi tahu yang app ni hanya untuk pengguna iPhone saja. Jadi, untuk pengguna Android, nanti aku akan share dalam next video.